Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam sejahtera kepada sahabat-sahabat dan Dr. Lutfi. Saya akan membentangkan tajuk artikel saya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Syafiq bin Muhammad Johari, nombor metrik 0242103099. Saya teruskan kepada pembentangan kajian yang bertajuk Maqasid Asy-Syariah dan Keadilan dalam Pengagihan Lebihan Takaful. Dari aspek menilai risiko keadilan sosial dalam pengurusan lebihan. Kajian ini memberi tumpuan kepada bagaimana lebihan atau surplus takaful diagihkan kepada peserta-peserta dan sama ada amalan tersebut benar-benar memenuhi objektif maqasid syariah, khususnya daripada aspek keadilan dan kebajikan masyarakat. Okey, baik, kita terus ke slide yang kedua, iaitu isi kandungan pembentangan. Pembentangan ini dibahagikan kepada 5 bahagian utama, iaitu yang pertama dari segi pendahuluan dan latar belakang, konteks industri dalam takaful dan kepentingan kajian. Yang kedua, sorotan literatur dan dalil fiqh yang berkaitan dengan maqasid syariah serta konsep surplus takaful. Yang ketiga adalah analisis kritikal terhadap mekanisme pengagihan surplus yang diamalkan pada masa kini. Yang keempat, dapatan kajian yang mengenal pasti 3 risiko utama keadilan sosial. Dan akhirnya adalah cadangan serta kesimpulan kajian. Kita teruskan kepada slide yang ketiga. Okey, baik, yang seterusnya kita teruskan kepada pendahuluan, iaitu pendahuluan. Industri takaful telah berkembang dengan sangat pesat sejak penubuhannya di Sudan, iaitu pada tahun 1979, dan kemudiannya berkembang di Malaysia melalui Takaful Malaysia Berhad pada tahun 1984. Pada hari ini, aset industri takaful di Malaysia telah melebihi 40 bilion yang menunjukkan penerimaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap sistem perlindungan berasaskan syariah. Walau bagaimanapun, pertumbuhan industri tidak semestinya bermaksud tahap keadilan dan pencapaian maqasid syariah juga meningkat. Oleh itu, persoalan utama kajian ini ialah sama ada model pengagihan lebihan takaful yang diamalkan sekarang benar-benar memenuhi objektif maqasid syariah seperti keadilan, pemeliharaan harta dan kemaslahatan sosial. Seterusnya adalah kerangka maqasid syariah. Menurut Imam Syatibi, maqasid syariah bertujuan memelihara 5 perkara asas, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Namun dalam kajian ini, fokus diberikan kepada 2 elemen yang paling berkait rapat dengan pengurusan surplus takaful. Yang pertama ialah hifzul almal, iaitu pemeliharaan harta peserta. Yang kedua adalah al-adil, iaitu keadilan dalam membuat keputusan dan pengagihan muamalat, pengagihan manfaat. Oleh itu, setiap mekanisme pengagihan surplus ataupun lebihan perlu memastikan hak peserta dilindungi dan manfaat diagihkan secara adil. Okey, kita terus lanjut kepada apakah itu surplus takaful. Kat sini kita nampak ada gambaran 2 jenis, iaitu insurans konvensional dan takaful Islam. Surplus ialah takaful merujuk kepada baki dana yang masih tinggal selepas ditolak tuntutan, rizab, kos operasi dan liability lain. Dalam insurans konvensional, premium yang dibayar menjadi milik syarikat dan sebarang keuntungan adalah hak syarikat sepenuhnya. Namun dalam takaful, caruman dibuat melalui konsep tabarruk ataupun derma untuk membantu peserta lain. Oleh itu, dana tersebut sebenarnya milik peserta secara kolektif dan bukannya milik peserta lain. Justru itu, isu pengagihan surplus menjadi lebih kompleks kerana ia melibatkan hak peserta setiap prinsip keadilan menurut syariah. Maksudnya dari segi takaful tu bukan kita seorang je penderma, kita tabaruk ramai peserta. Kalau ada yang susah, contoh kita kena kemalangan, ahli-ahli lain yang telah menderma takaful tu, kita akan guna duit dia dulu, lepas tu baru kita guna untuk bayar kepada kawan yang kena kemalangan atau selalunya benda yang kita tidak pastilah.
kesakitan, kemalangan, meninggal, itu semua kita akan guna duit surplus takaful. Macam itulah. Soalan dan objektif kajian. Kajian ini dipandu oleh 3 soalan utama. Pertama, apakah asas fiqh dan maqasid syariah yang mengawal pengagihan surplus dalam sistem takaful? Yang kedua, sejauh mana amalan semasa di Malaysia atau selaras atau menyimpang daripada objektif maqasid syariah? Yang ketiga, apakah bentuk tadbir urus yang lebih adil untuk dilaksanakan pada masa depan? Bagi menjawab persoalan ini, kajian menggunakan kaedah kualitatif melalui analisis kandungan dan sorotan literatur fiqh klasik serta kontemporari. Seterusnya kita masuk dalam isu dalam pengurusan surplus kontemporari. Salah satu isu utama yang dibincangkan dalam kajian ini ialah penggunaan model hybrid wakalah dan mudarabah oleh pengendali takaful. Melalui modal ini, pengendali bukan sahaja menerima yuran wakalah tetapi turut mengambil sebahagian daripada surplus sebagai insentif prestasi. Yang kedua, keadaan ini menimbulkan persoalan sama ada pengendali memperoleh manfaat yang berlebihan daripada dana peserta. Selain itu, peserta yang membatalkan polisi sebelum pengiraan surplus sering kehilangan hak mereka terhadap lebihan dana walaupun telah membuat caruman sebelum ini. Keadaan ini menimbulkan persoalan tentang keadilan dan hak peserta dalam sistem takaful. 3 risiko keadilan sosial utama. Yang pertama ialah komersialisme berlebihan. Dalam keadaan tertentu, pengendali mungkin lebih menumpukan keuntungan syarikat berbanding kepentingan peserta, sekaligus menjejaskan semangat tawa'un dalam takaful. Yang kedua adalah ketidaktelusan maklumat. Ramai peserta tidak memahami bagaimana surplus dikira kerana formula aktuari yang kompleks ini boleh mewujudkan unsur ketidakpastian atau gharar. Yang ketiga ialah pengecualian golongan rentan. Peserta yang polisi mereka luput dan golongan berpendapatan rendah sering tidak menikmati manfaat surplus walaupun mereka merupakan kumpulan yang memerlukan perlindungan kewangan. Cadangan dasar. Berdasarkan dapatan kajian, beberapa cadangan telah dikemukakan kepada Bank Negara Malaysia dan IFSB dicadangkan supaya had insentif pengendali takaful ditetapkan pada kadar yang lebih munasabah agar majoriti surplus dapat dikembalikan kepada peserta. Selain itu, formula pengiraan surplus didedahkan dalam bahasa yang mudah difahami. Bagi jawatan syariah pula, mereka perlu menilai bukan sahaja keabsahan kontrak tetapi juga tahap keadilan yang dicapai. Dari segi pengendalian takaful juga dicadangkan untuk mempertimbangkan hak peserta yang polisi mereka telah luput serta memperluaskan program mikro takaful kepada golongan B40. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa pematuhan syariah dalam takaful tidak boleh dinilai hanya berdasarkan keabsahan kontrak semata-mata. Sebaliknya, sistem takaful memastikan objektif maqasid syariah benar-benar tercapai dalam bentuk keadilan, ketelusan dan kebajikan sosial. Kajian ini mengenal pasti 3 risiko utama iaitu komersialisme berlebihan, ketidaktelusan maklumat dan pengecualian golongan rentan. Oleh itu, surplus takaful seharusnya menjadi instrumen yang membawa keadilan ekonomi dan manfaat kepada seluruh ummah, bukan hanya kepada pemegang saham. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Syafiq bin Muhammad Johari. Terima kasih. Assalamualaikum.